Kuih raya dah buat ke belum? Dah 10 hari berpuasa ni. Along nak ajar buat kerepek ubi yang sangat simple. Tapi kita masuk kebun lah. Yang tak ada kebun, tak ada tanam sendiri tu, beli je lah. Bukannya mahal pun, ubi kayu je. Okay, and then kita basuh-basuh dia and then kupas. Tapi Along suka potong dia kecil-kecil macam ni supaya dia senang lah nak kupas nanti. Kita kupas-kupas, bersihkan and then basuh dia. Okay, bila kat kampung ni memang layan-layan lah buatnya. Gitu. Okay, and then kita start parut dia ni. Ikutlah kalau ada yang mesin moden-moden yang boleh slicekan lagi halus, lagi better. And then dah basuh tu kita jemur dia sekejap supaya dia betul-betul kering sebelum kita nak goreng nanti. Dah petang tu dah kering tu, bolehlah kita goreng dia dalam minyak yang panas. Tapi suhu tu adjust sederhana masa kita nak goreng tu. Kalau tak dia akan hangit nanti. Okay, tabur garam sedikit and then kita gaul-gaul dia, dah siap dah pun. Sehijau Ramadan